Ni saya nak bagi satu doa, satu amalan tentang baca di antara dua khutbah. Siapa baca doa ni di antara dua khutbah, kata guru kami, semua hajatnya Allah makbul. Lebih-lebih lagi Ramadan. Salam, bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahumma sallimni warhamni. Pendek ya. Ikut saya. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahumma sallimni warhamni. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahumma sallimni warhamni. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahumma sallimni warhamni. Jadi tuan-tuan baca tu je, semua hajat makbul insya-Allah. Saya ijazahkan doa ni untuk diamal oleh semua insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.